Asal-usul makhluk dan perkembangan fikiran, kebolehan berkomunikasi dan bercakap. Terdapat kajian yang berpendapat berdasarkan bentuk tulang rahang dan mulut yang dijumpai dalam fosil bahawa makhluk purba tidak boleh bercakap seperti manusia moden. Namun menurut pandangan saya, kesimpulan itu terlalu terhad. Bentuk tulang hanya menunjukkan jenis bunyi yang mungkin dapat dihasilkan. Ia tidak bermaksud mereka langsung tidak boleh berkomunikasi. Sebenarnya, mereka boleh bercakap, tetapi mengikut cara dan keperluan zaman mereka. Bahasa dan sebutan itu sentiasa berubah mengikut masa, persekitaran, budaya dan perkembangan organ pertuturan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Apa yang disifatkan sebagai tidak pandai bercakap sebenarnya hanyalah satu bentuk pertuturan yang lebih ringkas, berbeza dan difahami sepenuhnya dalam kalangan masyarakat mereka. Jika mereka mampu berfikir, hidup berkumpulan, bekerja sama mencari makanan dan melindungi diri, sudah pasti mereka mempunyai cara untuk menyampaikan maksud. Perlu diingat, suara dan pertuturan tidak boleh menjadi fosil. Tiada siapa dapat mengetahui dengan 100% tepat apa yang mereka ucapkan atau cara mereka bercakap. Kemajuan bergantung kepada persekitaran. Sering dikatakan bahawa manusia purba mempunyai pemikiran yang kurang, maju kerana tinggal di gua dan menggunakan alat batu. Hakikatnya bukan akal mereka yang tidak sempurna. Sebaliknya, keadaan alam dan sumber yang ada yang menentukan tahap kemajuan mereka. Pada zaman itu, alam ini hanya dipenuhi hutan belantara, batu batan dan air sungai, tiada besi, tiada kertas, tiada teknologi, dan tiada kemudahan moden. Fikiran mereka tidak nampak berkembang maju, bukan kerana otak mereka lemah, tetapi kerana belum ada keperluan dan kesempatan untuk mencipta benda yang rumit. Ini contoh yang jelas dan mudah difahami. Ambil seorang suami yang berjawatan, pegawai bank dan isterinya seorang, pengurus besar syarikat saham. Kedua-duanya berilmu dan berfikiran tajam. Jika kita letakkan mereka di sebuah planet yang tiada apa-apa langsung, tiada bangunan, tiada peralatan, tiada bekalan, hanya tanah, batu dan hutan, mereka pasti akan hidup mengikut keadaan alam semula jadi. Sama seperti cara hidup zaman purba dahulu. Mereka akan menggunakan apa sahaja yang ada di sekeliling untuk terus hidup. Lama-kelamaan, keturunan mereka pun akan bermula dari peringkat paling asas, menggunakan alat batu, mencari perlindungan dan mengumpul makanan. Kemudian selepas beratus atau beribu tahun berlalu, barulah mereka akan mula menemui logam, membangunkan pertanian, dan perlahan-lahan maju melalui peringkat yang sama seperti yang kita lalui di bumi ini. Ini membuktikan bahawa perbezaan yang kita lihat hanyalah soal masa dan keadaan. Bukan bermaksud mereka kurang akal. Kemampuan berfikir dan memahami itu sudah ada sejak awal lagi. Ia hanya memerlukan masa, kesempatan dan sumber yang cukup untuk berkembang sepenuhnya.